Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya nak tunjukkan website Tias. Okey, kejap Okey. So website Tias ni saya buatkan depan ni. Okey, button nanti yang hubungi kami ni boleh pilih. Okey, nanti bila dah saya tahu yang mana yang puan nak pilih color dia, saya akan gunakan tu dan letakkan accordingly lah dekat atas sikit supaya tak tutup yang transit semua ni. Okay. Ni adalah rupa bila dia tengok dekat dalam mobile, tapi kalau dekat dalam PC tu dia berbeza. Alright, ni adalah services ni yang sama. Cumanya nanti bila dia klik pada services ni kan, dia akan pergi ke page dia lah. Macam ni dia akan pergi ke page pendidikan. Gambar-gambar ni saya letak dummy, nanti boleh letak gambar sebenar. Gambar penting sebab melalui gambar ni bila orang cari, Google dia simpan gambar. Itu pun boleh menjadi SEO juga. Okay. Google simpan gambar. Lepas tu dekat bahagian search engine tu kan, kita boleh cari all ataupun images melalui teks ke. Ranking dia tu ada berdasarkan video, image, semua tu. So penting lah. So that's why I letakkan gambar. Dia menarik, orang lagi tengok, orang akan suka. Seeing is believing lah, konon-konon macam tu. Okay, bukan konon, memang betul macam tu. Alright, so yang ni saya ni boleh keluarkan lah kalau tak nak. Okay, I just think kalau katakan orang dia nak hantar anak dia kat sekolah kan, dia akan nak tahu pasal sekolah tu. Okay, saya boleh buat ayat ringkas lah. Ni ialah dummy so boleh bagi tahu informasi tentang sekolah tu sendiri, tentang kelas, tentang program. Boleh tukar juga ayat ni sebab dia ada play school, ada ni kan. Tapi yang ni saya buat dua. Saya buat sekolah dengan tadika. Play school saya tak buat sebab saya tak pasti play school tu macam mana. Tapi kalau nak tambah saya beritahu. Okay, so yang ni start sekali first dengan tentang sekolah. Alright. So ni maklumat dia. Ni boleh ada soalan dengan jawapan Q&A kan. Okay, boleh ke bayar transfer. Ni maklumat dia. Sebab kadang-kadang banyak sangat kan bila nak bayar untuk memanah, bayar untuk yuran bas. So bila dia macam ni lebih membantulah kan. So dia boleh tengok rujuk kat website saja. Okay, berdaftar dengan JAIS, and then berdaftar dengan SSM, beri nombor SSM. Okay, ni maklumat yang puan pernah bagi kat saya lah sebenarnya. Okay, yang ni kalau ada nak tambahan maklumat boleh tambahkan. Alright, ini just saya buat je. Kalau perlu, kalau nak guna boleh, kalau tak nak saya keluarkan lah, bagi tahu je ini tak payah macam tu, ataupun ini nak tukar ayat pun boleh. Okay, so bila dia klik je daftar kelas tu, dia akan pergi kepada nombor WhatsApp yang puan berikan. Okay, yang ini subjek modul nak, sebab banyak kan sekolah-sekolah banyak, tapi of course kalau kita bagi lebih info, mesti sekolah puan akan lebih orang suka pasal dia dah tahu. Dia tak payah tanya, dia tahu dah pasal ada ni. So ayat-ayat ni semua boleh ubah sebab saya tak tahu, saya main letak aja ikut apa yang anak saya belajar dulu. Kan. Alright, so yang ni kita nak suruh macam call to action dia lah, CTA dia kan. So kalau nak, pergilah hubungi dan dia akan direct ke WhatsApp lah, of course. Yang ni tentang tadika pula. Tadika benda yang sama, macam proses yang sama. Okay, so yang ni semua ayat Q&A ni boleh tambah tau. Ni yang setakat saya terfikir je lah. Okay, ni detail macam dia punya summary. Ni okay, macam tu lah. Okay, so boleh daftar. Itu adalah apa tu nama dia, pendidikan. Tapi kalau yang services yang lain-lain pula kan, kalau ditekan services yang lain-lain macam sokongan ibu bapa semua tu kan, dia akan pergi kepada page ni yang whole of services punya page, web page. Okay, so dia akan keluar macam ni. Ni pendidikan, info ringkas lah. Ni sokongan keluarga, details dia. So yang macam ni kalau memanah, kalau link dia mati nanti saya buat link dia. Sebab patutnya memanah ni dia punya link, dia pergi ke
apa nama pusat memanah tu yang dekat, yang puan bagi link Facebook tu. Patutnya di situ kejap. Dan ni link ni tak properly. Mungkin sebab saya cakap lah, propagation dia mungkin tak complete lagi kot. Nanti dia akan okey sebab saya dah masukkan link dia lah. Alright, lepas tu kemudian community ni beli kat kafe. Kalau nak beli kafe tu kan, nak beli makanan tu. Okay, so makanan ni macam awal-awal kan, makanan kita buat makanan tu macam gini kan. Maksudnya orang nak beli, dia order dekat WhatsApp. So sebab saya kata kat puan, kalau puan sebagai tanda saya nak pasal puan sabar. Saya lambat pasal ada masalah dengan anak saya ni, tak sihat. Jadi saya buatkan terus e-commerce untuk puan. So e-commerce ni nanti you boleh, insyaAllah lah, you boleh besarkan lagi you punya cafe tu, insyaAllah. Okay, even kalau you nak ada sistem, ada riders ni pun boleh dah. Okay, alright. So yang ni sekarang ni kita buat dia tempah, maksudnya kena manual lah. Tempah, orang klik je kat button tempah ni, tempah melalui WhatsApp ni, dia akan pergi kat WhatsApp you kan. Okay, tapi sekarang ni saya buat untuk makanan je, makanan dengan dessert tu, menu dengan dessert tu pergi ke kafe. Terus pergi ke kafe contoh. So bila orang buka, so dekat sini you boleh buat pelbagai lah. Berbagai, boleh buat package makanan, boleh buat untuk budak kan. Ibu bapa yang hantar anak transit, dia boleh terus beli makanan kat situ, boleh package kat situ, beli terus bayar bulanan. Terus you dapat duit bulanan, bukan dapat duit hari-harian. Boleh, you boleh buat macam tu lah. So ni contoh sahaja. Yang ni contoh boleh buat option sebab saya tak tahu lontong you macam mana kan. Ada saiz ke, ada ikut rencahnya ke, wallahualam lah. Kot ada lontong dengan ayam, dengan ada ke lontong daging, saya tak berapa tahu lah. Sebab saya tak makan lontong. Okay, tapi I make options of size. Okay, just nak tunjuk you apa yang dia boleh buat. Contoh kalau kita orang tu pilih options, set tekan kat options ni. So what happen is dia akan bagi pilihan lah. Ni boleh dibuat tau. Ni ayat-ayat saya letak je lah. Nak ubah nanti boleh ubah. Okay, so yang ni kita bagi size. Kalau katakanlah you nak bagi macam harga pun boleh, ikut lah. Okay, tapi kalau size ni macam kalau orang tu ambil besar, harga dia RM15. Kalau orang tu ambil size kecil, harga dia bertukar jadi RM10. Lepas tu dia add to cart lah. Okay, ni boleh ada information. Kita boleh buat cross sell juga. Kalau beli ni, boleh beli dengan air ni, dapat jimat macam tu, boleh juga. Okay, boleh juga. Sementara ni saya cadangkan puan guna yang WhatsApp dulu, teruskan supaya bisnes you cafe tu jalan. Betul. At the same time kita bangunkan yang ni I sorok dulu lah from your customer ni. I buka sebab yang tunjuk kat you je, so that you can navigate, you can tengok. Alright. Okay, ini satu lagi option saya macam ni, nasi lemak. Nasi lemak ni sebenarnya gambar ni saya meng-AI kan dia. Kalau tak silap gambar dekat poster je tu dia ada nuggets, right? So I buat options dia yang ada nasi lemak biasa. Okay, option dia macam ini. Ada nasi lemak biasa, nasi lemak ayam goreng, nasi lemak ayam goreng, add on 2 ketul nuggets. Ikutlah. Nak letak 2 ketul ke, 3 ketul, 5 ketul, ikutlah. Boleh saja. Add on tu boleh buat. Okay. Alright, katakanlah orang tu nak ambil yang add on lah, dapat harga RM9.50 contoh lah, wallahualam. Lepas tu dia boleh pilih. Maksudnya benda ni boleh berlaku So kalau kita tengok balik you punya menu tu, sekejap ni. Kalau tengok balik menu you tu, dia ada lontong, nasi lemak, bubur ayam kan. Bubur ayam mungkin kalau ikut saiz ke ataupun satu saiz ke. So you kena, maksudnya kalau kata dia ada varieties kan, dia ada varieties, you kena beritahu lah. Kalau nasi lemak, ada nasi lemak apa, nasi lemak ayam berapa harga, nasi lemak nugget berapa harga, macam tu. Okay, kalau lontong pula ada saiz ke, saiz besar berapa harga, saiz kecil berapa harga. Ni semua saya akan ajar jugalah. Tapi kalau nak saya buat boleh just bagi info tu, saya terus masukkan sahaja minggu ni. Okay, lepas tu bubur ayam sama lah, if dia ada dalam bentuk saiz juga. Okay, ataupun dia nak buat dalam bentuk package, beli 5 harga gini, beli 3 harga gini, macam tu pun boleh tak? Kan?
Ataupun you nak buat package beli tiap-tiap hari punya harga, pun boleh juga. Pun boleh je. Lepas tu snack, dessert ni, kuih muih. Kuih muih ni, kalau kata kuih muih dia tak tetap, hari ni lain, hari tu lain, dia boleh sentiasa updatekan lah. Boleh sentiasa updatekan cara you nak jual kuih macam ni. Ada orang dia jual ada orang dia jual satu tu RM2, contohlah satu kuih tu RM2. Ada yang jual 3 RM5, contoh kan. Kalau macam itu, dan bagi tahulah untuk kita buat kan. So you kena beritahu nama kuih, ataupun ada package kuih ke, ataupun semua kuih sama je setiap biji. Macam kat rumah saya, kalau setiap biji tu sama je harga dia, setiap biji tu 60 sen, macam tu. Okay. Photostat semua ni better gunakan WhatsApp macam biasa dululah kan. Later bila dah makanan ni semua dah settle, baru pergi dekat ni. Sebab yang ni dia akan main upload. Orang tu kena upload lah dokumen yang dia nak print. Okay. So I tak sentuh yang ni dulu. So kalau kata nanti bila e-commerce ni dah ready kan, kita dah masukkan semua item-item you, baru kita buat yang untuk perkhidmatan tu. So orang upload dulu, bayar dulu, you dapat duit dulu, baru you print. Macam tu, senang. Sama juga lah makanan ni, orang bayar dulu, so that you tahu dah. Macam data science sikit lah kan. So you collect maklumat pelanggan you dapat database diorang, you dapat makanan yang diorang nak. So you tahu dah untuk hari ni berapa makanan you kena keluarkan. Tak ada lagi bazir buat kuih banyak-banyak. Contohlah macam tu. Tak payah you nak ataupun supplier, you order kat supplier kan, you tahu dah how much that you want to order gitu. Boleh buat boleh buat. Lepas tu saya nak tahu tentang tarikh pula dah. Macam mana delivery tu, delivery macam mana dan berapa harga delivery. Okay, kalau kata flat rate, dan beritahu lah flat rate. Kalau katakanlah you ada rider akan hantar, berapa ringgit tu bagi tahu lah untuk kita letakkan terus dalam ni juga. Maksudnya bila orang tu nak check out, dia kena bayar terus dengan delivery cost tu. Okay, itulah. So nanti puan pilih, puan bagi tahu saya, puan nak yang macam ni, sedia ada macam yang sekarang ni, pakai apa, WhatsApp ni tempahan macam biasa, manual, or you nak yang cafe tadi tu lah, yang apa macam ni. Okay, yang betul-betul e-commerce punya. Kalau yang betul-betul e-commerce kita boleh buat tau. Memang dah buat pun. Tinggal puan bagikan saya maklumat produk tu dengan harga dia, dengan dia punya shipping cost tu, delivery cost tu. Okay, satu. Lepas tu you punya apa nama dia tu, kejap puan kena bagi juga ini method payment. Macam mana orang bayar transfer. Kalau saya tanya, saya bayar FPX lah, senang, transfer online, tapi dia terus bayar. Maksudnya kalau kata pakai payment gateway ni, payment gateway contoh macam Bplease, atau Bplease paling murah kat Malaysia ni ialah ToyPay. Reliable ke? Ya, reliable. Bila dia bayar, maksudnya hari ni orang bayar, customer you bayar hari ni, dia akan bayar dalam tempoh 24 jam. Kalau sekarang ni pukul apa? Pukul 5 kan, 5.30. Sekarang ni tengah saya rekod ni pukul 5.30 petang, esok payment masuk. Macam tu lah. Tapi pada hari bekerja, kalau kata orang tu beli pada hari Jumaat, payment tu hari Isnin. Dia akan pada hari bekerja. Lepas tu kalau public holiday pun sama kan, pada hari bekerja juga pergi bayaran tu. Dan settlement tu semua akan ada dalam website you. Nanti ada bahagian kolom report lah, orders dan report, semua tu ada kat dalam tu. So untuk you nak buat accounts, untuk buat bookkeeping, untuk you nak buat apa nama dia tu, audit, semua tu senang. Nak buat reconciliation ke apa, semua senang lah, dah ada dalam tu maklumat-maklumat dia. Okay, yang ni okay, jangan risau, yang ni memang FOC lah, sebab saya ambil tanggungjawab. Sebab lama kan saya tinggalkan, sebab anak saya sakit teruk juga. So memang saya akan buat betul-betul lah, memang betul-betul e-commerce, betul-betul e-commerce ya.
memang boleh diperkembangkan. Dan bila puan nak perkembangkan nanti kan, yang ni dah okey tau. Kok lain nak addkan jarak ke, nak charge ikut jarak, itu semua kena beli apa dengan Google. Dia kena beli API dengan Google. Jarak-jarak ni dah kan, pasal dia Google dia keluarkan map punya API tu. Tu bukan dari saya lah kalau ni lesen tu. Tapi if lah in case nanti satu hari dah sampai ke tahap nak kira ikut jarak semua tu, boleh je kita beli lesen tu daripada Google. Dan you tak perlu buat daripada mula lah. You can use this website. Macam ni. Yang saya buat ni tak payah buat daripada scratch. You can buat balik. Dan kalau kata you tak hire saya pun, you boleh hire orang lain pun, dia boleh buat balik. Dia tak payah nak buat pada mula lah. Tu nak beritahu. tak payah nak spend duit buat pada mula kan. Tak payah. Alright. Tu je lah buat masa ni. Nanti dalam malam ni lah kot, ataupun esok pagi, saya akan follow up balik untuk ni. Kalau kata tak faham, ada apa-apa soalan, tanyakan saja. Sorry video panjang. Ini je saya nak tulis, saya tak panjang sangat kan, susah saya nak tulis, so I make a record macam ni. Thank you.